Okay, Assalamualaikum guys, saya Eddie. Belakang saya ni, kereta yang selalu datang sebab mengalami masalah absorber yang lembut iaitu Alphard AGS 30. Tapi, hari ni bukan saya nak ceritakan pasal Alphard AGS 30. Saya nak berceritakan tentang sebuah kereta, owner hantar kereta yang kedua iaitu Honda City GM6. Okay, owner datang daripada Kelang. Pada mulanya dia hantar NH20. So, bila hantar NH20, dah sedap 2-3 hari lepas tu, dia roger saya untuk hantar Honda City GM6. So, dia kata absorber tak sedap. So, bila dia datang, saya bawa masuk kat tester mesin. Dekat tester mesin membuktikan yang absorber ni lembut. Bila kita dapat bacaan, depan kiri 20, depan kanan 25, belakang kiri 24 dan belakang kanan 22. So, bacaannya di atas 20 semuanya. Sebab itulah kereta ni berbuai. So, dengan bacaan macam tu, kami terus masuk dekat hall, buka ke-4 batang dan kami dapati di bahagian belakang menggunakan absorber aftermarket. Jadi, bila kita dengan keadaan macam tu, bacaan macam tu kami tekan, memang lembut guys. You guys boleh nampak kat sini, tekan dengan lembut sangat. So, jadi kita ambil sedikit masa, kita refurbishkan kepada 40% stiffer untuk kita balancekan keberatan kereta ni. Sebab orang cakap bawa kereta ni memang rasa berbuai. So, memang betul pun masa saya test, memang rasa benda tu. Jadi setelah siap kami refurbishkan, kami minta form ni kami tekan. So, dekat sini you guys boleh nampak, memang lembut. Memang lembut. Dah siap, memang keras. Memang nak tekan pun memang agak susah jugalah. So, bila kita dah siap semua absorber, kita check parts wear and tear. So, kita dapati ada sikit-sikit barang parts wear and tear yang dah rosak. So, saya minta approval daripada customer untuk kita tukar. So, bila dah tukar, barulah kita mulakan proses pemasangan. Sudah siap je pasang, saya terus ambil kereta ni, saya test. So, memang sedap, memang firm, memang padu. Sebab absorber dia kita dah keraskan kepada 40% stiffer. So, belum confirm lagi. So, dah siap, saya masuk ke tester mesin semula. So, atas tester mesin juga boleh nampak. Kita test depan kiri 16, depan kanan 17, belakang kiri 13, belakang kanan 12. Bacaannya di bawah 20, especially yang belakang. Barulah kereta ni tak berbuai. So, itulah dia cerita untuk Honda City GM6. So, kepada you guys kat luar sana yang menggunakan apa jenis kereta, terutama kalau yang pakai sedan GM6, Honda City, apa jenis model, ada masalah berbuai, cari saya. Cara nak cari saya, masuk dekat link bio saya. Ataupun Roger, nombor yang tertera di paparan skrin, pastikan nombor tu sama dengan link bio. Boleh whatsappi saya direct. Okay, insyaAllah jumpa lagi dalam video seterusnya. Yang paling penting guys, kekalkan original absorber. Dan yang paling penting, saya berdoakan you guys semoga dipermudahkan urusan dan dimudahkan rezeki. InsyaAllah jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.